Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni Cik Miss nak tunjuk juga soalan algebra kertas 2 macam biasa. Soalan peperiksaan sebenar SPM. Okey, soalan ni dia kata diberi bahawa perimeter sebuah segi 4 sama ialah 4x tambah 4. Ungkapkan luas segi 4 sama itu dalam sebutan X. So dekat sini dia beri perimeter bagi sebuah segi 4 sama. So kita kena tahu segi 4 sama tu macam mana? Okey, segi 4 sama adalah yang square kan? Maknanya panjang sisi tu semua sama. Okey, so perimeter bermaksud 4 sisi kan? So 4 sisi adalah 4x tambah 4. Betul? So kalau saya minta satu sisi sahaja, saya akan bahagikan 4x tambah 4 bahagi dengan 4. So, kita akan dapat jawapan apa? Jawapan dia adalah X tambah 1. So, satu sisi ni adalah X tambah 1. So, dekat sini, X tambah 1, X tambah 1, X tambah 1, X tambah 1. So, sisi dia adalah X tambah 1. So, kalau luas adalah panjang darab dengan lebar. So, luas dia adalah X tambah 1 darabkan dengan X tambah 1. So, kita boleh tinggalkan jawapan macam ni sebab kita dah ikut dia punya syarat iaitu dia kata dalam sebutan X. Okey, so kita dah memang bagi jawapan dalam sebutan X. Nak tinggalkan macam ni pun boleh, sama ada kita nak kembangkan pun boleh, tak ada masalah. So, bila kita kembangkan X kuasa 2 tambah X tambah dengan 1. So, X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okey, so kita nak tinggalkan macam ni pun boleh. Nak berikan jawapan macam ni pun boleh juga. Okey, so sampai sini saja. Assalamualaikum. Bye-bye.